So guys, hari ni benda ni berlaku pada saya punya Proton S70 MC 2.6. First time ni blackout. Tak dapat nak detect. Proton. Yang tadi punca infotainment dia ni tiba-tiba hang, saya pun tak pasti kenapa. Tapi saya tak panik lah. Saya macam pergi berhenti sekejap, parking, tutup kereta, lock. Lepas tu dalam beberapa minit tu on balik, dia dah okey lah. Tapi ada satu cara kalau korang rasa macam macam tengah drive kan, panik kan. Dia actually ada satu cara kalau korang nak reset dia punya infotainment, pergi dekat bahagian volume button ni, tekan lama-lama dalam 10 ke 20 saat. Tekan lama, nanti dia punya infotainment ni akan restart balik. Nah, tengok dia dah gelap. Nanti dia akan on balik semula. So ini, kalau tiba-tiba korang panik, okay, infotainment tiba gelap, hang apa kan, ini satu cara kalau korang nak restart balik. So of course nanti next service saya akan highlight lah problem ni dekat Proton, supaya diorang boleh rectify lah apa punca tiba-tiba infotainment dia jadi hang lah. Dan benda ni pun bukan benda yang baru untuk Proton, dah jadi dekat Proton Saga MC3 yang terbaru. So ini kat Proton S70 MC26 pun boleh hang juga. Kepada korang yang pengguna Proton S70 yang terbaru, pernah kena tak korang punya infotainment je hang? Boleh komen di bawah.